satu part lagi orang pendapatan besar ni, dia ada satu kelebihan yang membahayakan dia. Apa agak-agak? Apa kelebihan orang pendapatan besar yang bahaya untuk dia? Dia ada profil kewangan yang bagus. Bahaya tau. Dia umpama kita ada sebilah pisau lah. Kalau pisau tu dipegang oleh orang yang baik, baiklah jadi dia. Dia guna untuk siang ikan, kan? Dia guna untuk tolong potong tali orang yang tersangkut kakinya, apa-apalah. Tapi orang yang pakai pisau ni di tangan dipegang oleh orang yang jahat, pisau tu dipakai untuk apa? Bunuh orang, kan? Rompak. Semualah yang negatif-negatif tu sama juga dengan profil kewangan kita. Tadi ingat saya cakap saya makan gaji 2 kali je. Sekali lepas STPM 2 bulan, sekali lepas habis universiti 3 bulan. Masalahnya bila saya dah makan gaji, saya tak ada profil kewangan yang bagus. Sebab bila buat bisnes, gaji tak banyak. Saya punya gaji seminggu 100.5. Oi, sedih. Jauh lebih teruk lagi daripada yang dah ada IC tadi tu kan. IC tadi tu at least nampak. Ini sebulan 600. Saya punya gaji lah masa awal-awal dulu buat bisnes. Mana bank mau pandang.